Satu lagi, kalau kita ada kenalan-kenalan yang kita kenal, belajar daripada dia. Kalau dia pandai Revit, kalau dia pandai BIM, apa semua tu, kejayaan memang tak akan datang kalau kau tunggu dia datang. Memang tidak akan. So bagi aku, menganggur 2 tahun tu, kalau tidak buat apa-apa, benda tu agak sia-sia lah. Melainkan 2 tahun ini kau betul-betul fokus on pembelajaran, praktis, ambil sijil free dan sebagainya. HRD Corp banyak promote bermacam-macam kursus, boleh masuk. Pastikan masuk jalan pintas yang betul. Okey, bidang construction memang luas, tapi untuk BIM kau tidak perlu hafal pun semua benda yang QS, CNS, MNE buat. Kau cuma perlu tahu enough untuk model dengan betul, detect clash, faham drawing, coordinate dengan orang lain, dan yang paling penting ialah jangan malu untuk bermula dari bawah. Okey. Kita tahu yang past is past sudah, kita ignore saja 2 tahun tu, tapi yang penting ialah untuk start daripada sekarang.